Berimajinasi kamu memandu di jalan raya terbuka dengan sebuah mesin yang rasa macam datang terus dari masa depan, sebuah tricycle 3 tayar yang garang, menggabungkan rasa motor, keselesaan RV, dan imajinasi dunia sci-fi. 2026 futuristik campur tricycle RV Ani bukan saja kenderaan, tapi perubahan gaya hidup, satu revolusi dalam perjalanan bergerak. Bila kamu nampak apa yang ia boleh buat, kamu akan tertanya, kenapa orang India perlu 4 tayar lagi? Sekilas pandang, ia langsung indah sama macam campur biasa. Ia kompak, aerodinamik, dan dibina untuk kelajuan. Bahagian depan nampak berani dan agresif, direka untuk membelah angin dengan rintangan minimum, sementara bahagian belakangnya membuka menjadi ruang hidup modular berteknologi tinggi. Lain daripada motorhome yang besar, Tricycle Ani boleh menyelip dalam trafik, parking di tempat sempit, dan tetap memberi semua keselesaan rumah tanpa kompromi. Mari cerita pasal kuasanya. Tricycle futuristik Ani 100% elektrik, dilengkapi dengan bateri Grabhana canggih yang boleh dicas dalam masa kurang 30 minit. Dengan jarak lebih 500 batu dalam sekali cas, perjalanan jauh jadi mudah. Dan dengan panel solar di atas bumbung dan sisi badan, bateri sentiasa dicas semasa kamu memandu. Pengembaraan off-grid, indah masalah. Selamat tinggal stesen minyak, selamat datang road trip tanpa head. Masuk ke kokpitnya, rasa macam mengendalikan kapal angkasa. Panoramic Smart Windshield menampilkan navigasi R, menunjukkan keadaan jalan, amaran cuaca, dan peta 3D langsung di depan mata. Adaptive Handlebars memberi haptic feedback yang berubah ikut keadaan jalan dan mod tunggangan. Mau cruise santai? Boleh. Mau prestasi agresif di jalan bukit? Ia terus menyesuaikan. Kamu boleh kawal lighting, suhu, dan mod campur dengan perintah suara saja. Tapi Ani yang paling gila, dengan satu butang, bahagian belakangnya berubah jadi micro home yang lengkap. Panelnya keluar untuk membentuk ruang tinggal yang mengejutkan luas. Di dalamnya ada katil recliner, kitchenette kecil dengan induction cooktop, smart fridge, dan bilik mandi teknologi tinggi yang pandai membersihkan sendiri. Indah perlu cari rest stop lagi, Tricycle Ani hotel kamu dan juga kenderaan pelarian kamu. Keselesaan pun tahap lain. Interiornya guna material yang menyesuaikan suhu, hangat masa sejuk, dingin masa panas tanpa guna tenaga berlebihan. Panel OLED di dinding membolehkan kamu ubah suasana serta-merta, jadikan kabin macam pondok kayu cozy, bilik gaming neon, atau ruang relaksasi gaya outdoor dengan siling digital langit berbintang. Keselamatan pun futuristik. Biometrik memastikan hanya kamu saja boleh akses atau start Tricycle. Waktu malam, drone AI kecil keluar untuk memantau kawasan, memastikan kamu selamat di mana saja kamu parking. Kalau perlu bantuan, AI Board boleh sambungkan kamu ke kecemasan dengan cepat. Penyimpanannya modular. Mau simpan barang camping, e-beaker yang boleh lipat, atau bot angin, semua boleh muat. Sistem penapis air terbina membolehkan kamu bersihkan air dari sungai atau tasik, sesuai untuk pengembaraan off-grid berhari-hari. Mod malam mengubah pencahayaan luar dengan lampu adaptif dan skrin privasi. Dan ya, ada juga rooftop observatory yang boleh ditarik keluar untuk kamu lihat bintang dengan selesa. Rasa tunggangan memang indah real. Air Assisted Stability Control dan chassis carbon fiber membuat cornering sangat smooth dan tepat. 3 hub motor bebas memberi dua-dua, adrenalin dan kecekapan senyap. Kustomisasi pun tiada had, daripada cat nanotech yang boleh ubah mood, sampai interior modular ikut gaya peribadi kamu. Ani bukan sekadar cara baru untuk travel. Ani cara baru untuk hidup. Dan dengan prototipe yang sudah diuji, masa depan Ani mungkin tiba pada tahun 2026. Kalau cerita Ani buat kamu terkejut, like, subscribe, dan cuba. Jawab, ke mana kamu akan bawa bis Ani dulu?